guys, welcome back to my channel. So kita ada buat majlis doa selamat dekat rumah kita. So hari ni kita orang dah start kemas-kemas lah. Dah ada orang pasang kemah. Cuba korang teka warna apa kemah kita untuk esok. Warna biru putih macam warna Sinamora kan. Sekarang kita orang tengah macam kemas-kemas, sapu-sapu apa yang patut lah. Lepas tu lap-lap abang punya medal-medal tu. So nanti kita akan buat time lapse tau. So apa-apa kita update korang balik. So malam ni atuk dengan Opah datang dan kerja-kerja saya yang lain. Malam ni mama kita masak bihun sup dan spaghetti. Kat sini we have bihun. So nanti kita akan makan dengan sup dia. Ini adalah sup mama. So mama minta kita test sama ada cukup rasa ataupun tidak. Okay. Dia tak sampai. So ni mama tengah mengacau. Let's try again after dah betul-betulkan 2 kali. This is how it looks like. Mama buat sambal hitam satu bubur sikit. Kita kacau. Tapi agak okey dah. So beside bihun sup, mama juga masak spaghetti. So ni adalah kuah carbonara. Kita makan dulu lah sebab nanti atuk Opah semua nak datang. Semua dah nak sampai. Jadi diorang akan mostly diorang akan makan ni. Tak percaya nanti tengok lah. Yang ni memang akan laku. Twenty minutes later. Yalah, kakak. Cik shuffle untuk you. Aduh, shuffle pula. Mem. Yang mungkin ada dekat lah kat dalam tu. Nampak? Okey. Kakak buat macam ni. Takut lah. So kakak fikir tentang kat kakak, baik kali biung kan. Fikir kat kakak. Okey. Okey, fikir itu pot. Okey, tengok. Wah, betul guys. Jadi dah. Bukan macam tadi tu. Bukan macam tadi. So sekarang objektif Ayin nak cari dia punya soulmate. Okey. Soulmate. Maksudnya nombor sama, warna sama. Okey. Dia punya huruf sama, warna dia pun sama. Ayin nak ikut cakap stop Cakap stop. Sakit tak? Stop. Sini. Tak macam dia letak ni. Macam kisah ni. Dalam kita punya logik, soulmate kan dia face to face kan. Faham? Dia face to face. Okey. Mek. So kalau kita tengok sini, soulmate dia mesti kat atas muka dia. Macam sini kan. Dengan macam ni. Okay.
Cuti tu balik kan? Ayat. Apa yang sakitnya? Menjadi tak? Menjadi tu. Ni kakak Iki. Wah. Apa dia? Ni Rainbow cheese. Okay. Dia macam donat ke apa? Dia tak nak rasa tengah dia ada cheese sikit. Oh. Berapa ringgit ni? 3 black. Lagi sedap daripada Gila kan? Kenapa? Okay, jom kita rasa. Tomorrow. Hi guys, good morning. Pagi ni kita hantar Mama Kisha pergi TCA dekat hospital. Hari ni kita ada 2 benda nak kena pick up, which is yang first adalah, korang akan tahu kejap lagi. Yang second, kita nak pick up dessert from Fika Dessert. Kita ada 3 cream puff, 2 pavlova. Okay, hari ni dessert ada tiramisu juga tau, tapi sangat-sangat limited korang, sebab aku tak tahulah bapak aku dia nak order untuk 50 packs je. Sekarang dah pukul 9:02 pagi. Sebenarnya TCA adik ni pukul 9 baru doktor masuk. Tadi pun diorang sampai-sampai dekat kaunter pun tak buka lagi. Lepas aku WhatsApp lah Mama, ramai ke patient hari ni? Lepas tu Mama kata tak ramai. So aku harap sangat diorang punya TCA ni cepat lah. Korang, sebenarnya aku nak masuk hospital, tapi masalahnya aku tengah cari parking. Kau tahu tak, aku tengah duduk dekat area macam ni. Aku tengah parking dekat tepi ni. Boleh nak parking sini, tapi takut nanti kereta yang belah depan ni tak boleh nak keluar. Sekejap aku tunjuk. Faham tak? Kereta-kereta kat sini kan, kalau aku parking sini, kalau aku naik, macam mana aku nak, in case lah kereta Myvi tu nak keluar, macam mana dia nak keluar? Faham tak? Aku kena letak nombor. Guys kat sini. Tapi masalahnya aku tak ada kertas, aku tak ada pen. Macam mana? Sebabkan benda tu, aku dah duduk kejap dalam kereta. Mana tahu ada siapa-siapa yang nak keluar parking kan. Yang parking kat belah belakang ni boleh juga tahu nak parking, tapi dia sebabkan penuh. Aku tunggulah kejap. Later. So, untuk breakfast adik makan donat. Dia nak review donat dekat hospital. Okay, tak tidak. Okay. Review jujur 2/10. What? Gigi. Sedap kan, tapi Dia dah on the way nak jadi keras dah. Lambat. Kita kan tadi sampai pukul 8.45 duduk. Lepas tu naik, kaunter tak buka lagi. Dah ambil nombor apa semua, ambil tekanan darah, lepas tu check apa namanya ni, oksigen. Oksigen. Staff tu dia bagi tahu boleh pergi breakfast dulu. Sebab doktor tengah round-round dekat pesakit. Tak buat. Dia round dekat tempat work tu sampai pukul 10. So pukul 10 baru dia datang klinik, dia check patient dia yang ada appointment dengan dia. Macam tu lah cerita dia. So sekarang ni kita orang tengah tunggu pukul 10. Lepas sampai dekat tempat yang dekat doktor dia tu, cakap lah nak kan. Dan dekat tempat duduk tu, kita orang baru sampai. Maksudnya tak ada orang langsung. Lepas kita orang baru ada. Okay guys, apa-apa kita orang akan update dia. Bye. Jom nak kat luar ni, nak tunjuk apa yang ada kat luar. Vending machine. Mesti kita ada coffee bubut. Ini kalau macam korang nak order coffee, ada coffee, ada non-coffee, ada refreshing. Dia ada bagi step kat sini. Lepas nanti dia keluar kat sini. So kat sini ada ice cream.
Dia ada bagi straw juga kat tepi tu. Lepas tu kan sekarang kan nak beli bunga tak pergi kedai. Diorang dah ada buat macam mesin macam ni. Sumpah kreatif gila. Beli je dekat mesin ni. Nak beli korang ni tekan je sini. Lepas tu nanti ada bagi price dekat sini. So nanti korang akan bayar kat lah. Dia bagi kat sini. Oh lambat pula. Few moments later. Jadi kita nak pergi tingkat berapa? Hey guys, so sekarang tak ada orang dah. Kita nak pergi tingkat 7. And then kita orang let's go guys. 20 minutes later. Okay, hai korang. So cakap kita nak pick up something kan? Kita pick up DJ. Kita dah lama dah usah benda lah ni. So sekarang kan ramai orang buat rental kan. Salahnya kita cuba dulu. Kalau okey kita belilah insyaAllah. Jadi sebenarnya kita dekat hospital dari pukul 9 macam tu. Ingatkan adik dah masuk lah kan. Tapi adik tak masuk-masuk lagi jumpa Dr. Wei. So kita decide kita pergi ambil dulu kamera ni. Sebab takut rushing nanti. Aku dah nak kena pick up tiramisu, nak dessert. So sekarang ni aku nak pergi balik dekat hospital. So dah settle. Sekarang pukul? Dah nak pukul 12. Dah pukul 12 dah korang. Sekarang ni kita orang nak pergi pick up tiramisu. Oh, see. Today we're gonna use the DJI Osmo Pocket 3. Hey, welcome back to Sembang Seram. Seramnya. Ni kita orang ada buat collab dengan artis terkenal. Ini artis. Perkenalkan diri. I'm the Darius. Geli nama English. Ini the content creator. The content creator like this. Okay, so kita ke belakang. Oh wow. What is your name? Damia. What do you do for living? Eat. What is your ambition? Cita-cita. Wedding planner. Oh, good. You like cats or not? Absolutely. Absolutely. Do you have a boyfriend? Absolutely no. So sad. Boleh ke? Letak belakang boleh ki. Pick up dessert from Fika Dessert. Dengar lah Iki gelak. Aku tahu. Sekali dia jerit kuat. Aku takut terus. Tengok. Hai semua. Okay, so sekarang kita orang tengah buat preparation untuk majlis lah. Atau kita nak interview sikit. Okay, apa perasaan Atuk bila Abah dengan Mama ada rezeki nak menunaikan haji tahun ni? Syukur Alhamdulillah kami ada kesempatan untuk menunaikan haji. Semoga pergi dengan selamat dan balik dengan selamat dan mendapat haji mabrur. Amin. Azhar say hi. Hai. Kemah kita untuk ni untuk panas bodoh. Ni kemah kita untuk tak apalah. Ni kemah kita untuk malam ni lah. Ada 2 kemah Kan Adam? So budak-budak ni tengah susun untuk jajan-jajan. Marah ya. Panas ya.
Masak main je. Cik. Masak main je. Hai. Dia mereka mencintai. Ni Zufar ni Mizuki. Then to us, apa ciri-ciri kakak? Kakak menyayangi kakak seadanya, walaupun kakak cantik ke tak cantik ke, kurus ke gemuk ke, berada sentiasa dengan kakak. Walau apapun terjadi. Cik. Cik, saya nak komen cik. No comment. Okay, so korang kita nak charge sekejap lah sebab dia dah nak mampus dah. Jangan cakap lah kena ban. 3 hours later. Okay guys, so this is my makeup look for today. Sumpah tadi aku kelang kabut. Aku first time hari ni aku makeup kelang kabut. Banyak terbenung. Ya. Okay, je nak pakai ke kain Asha ni. Danny. Belakang ni. Okay guys, jom kita tengok open house apa ni. Kanan. Cepat. Malu ah. Tak tahu. Patah dua kata. Kata-kata kepada hari ini. Sangat tu dia orang makan sate. You. Ni habis dulu. Ayam ke daging? Daging. Weh, gila. Ni kawan apa? Ni kawan. Oh, basikal. Oh, okay. Lagi soal guys. Out ni je dia. Ya betul sebab apa soal out? Sebab dia lembut guys. Sebab Adam lah. Cegerak. Oh, hilang. Agak akil. Ha. Balik ke? Balik dah. Pakcik Mama. Yang bawa Mama pergi sekolah. Weh, berangin tu. Ush. Oh, berangin dengan hujan lah. Berangin tak buat dengan hujan. Tapi mesti nak hujan tu tengok tu. Look at the sky. Dia cantik lah. Okay. Tengok, ada lagi tak? Ada? Kak, ni Rika kan? Kak, nak hujan ni kak. Itu lah. Dah guru-guru. Dengan guru. Betul tak guys? Ya, sebelum sampai. Dah lama lah. So sekarang mana mic? Oh, mic. Oh my god. Okay, sorry guys. So now kita tengok kamera tau. Sini. Tak tahu dah dengar ke tak? Okay guys. So sekarang ni kita majlis. Tapi hujan. Nak review baju untuk hari ini kan? Hey, what's up guys? So hari ni kita akan potong lemang bersama. Okay guys, kita akan saksi Fitri akan potong lemang. Spesies yang suka bagi pendek orang ni. Ganai Abil.
Wow. Saya bersama Iris ya. Iris. Iris ah. Iris apa khabar? Aduh tak ada mic pula. Oh, mic Oh. Hai guys, sekarang kita tengah makan laksa. Tunjuk Asyik makan apa? Masak merah. Ya. Seorang makan dulu tau. Umi tambah baik laksam. Ya, kakak pernah madukan. Ada. Senyum. Oh, senyum. Nak buat air ke? Nak buat air. Bukan ikhlas ke? Dia tengah makan. Ni adik saya. Ini kakak saya. Cantik dah si. Mana? Mana? Satu semuanya. Nak sarap pula. Kok boleh sarap. Okay, hi guys. So kita bersama Amoy. So Amoy Mami Amoy pakai baju burgundy. I maroon. Maroon vibe. Dekat sangat ni. Dekat tau. Ni kita orang dekat rumah lah. Yelah. So tak ramai sangat. Tapi dia masih ramai. Lepas tu tadi boleh pula lah tiba-tiba hujan. Ya. Tiba-tiba hujan. Masing-masing basah ya dengan deras-deras mereka. Lepas tu tadi Iki kan Iki dekat luar tadi. Lepas tu kan Iki kan kat luar kan hujan. Bateri nak habis. Dia masuk rumah, Dia punya dress tu melerik. Dia punya dress tu melerik yang panjang. Sekejap tutup. Maksudnya kita punya majlis dah berakhir.
Lancar. Terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih juga dekat muka saya menolong dekat barang, dekat makanan apa semua. Tomorrow for sure. Okay, hi guys. So, pagi ni kita nak pergi hantar DJI ni balik. So far, DJI ni best, senang pakai and senang nak transfer, nak charge pun senang and senang nak bawa ke mana-mana. So, kalau sesiapa yang tengah cari rental DJI, korang boleh DM TikTok ni. Semoga Mama dengan Abah selamat pergi dan selamat balik. Harapnya kat sana boleh membuat ibadah dengan sepuas hati. Kita pergi haji kan, Mak Abah doa je lah apa-apa yang Mak Abah nak doa. InsyaAllah dimabulkan. Kakak doakan semoga dipermudahkan urusan Mama dengan Abah untuk menunaikan haji. Thank you guys for watching. Bye.